Konflik India-Pakistan, peluang risikan besar buat China. Ketegangan antara India dan Pakistan terus memuncak, terutama tentang isu Kashmir. Tapi anda tahu tak, situasi ini membuka peluang besar kepada China untuk mengumpul maklumat risikan. Satu, bagaimana China ni dia mengintai. China menggunakan teknologi ketenteraan yang terkini. Pangkalan di sempadan, dia ada juga kapal-kapal di Lautan Hindi dan juga dia ada sistem satelit gergasi. Fakta menarik, China kini ada sistem satelit kedua terbesar di dunia selepas US. Contoh insiden terbaru, baru-baru ni sebuah jet pejuang J-10 buatan China milik Pakistan dilaporkan berjaya menembak jatuh dua pesawat India termasuk Rafale buatan Perancis. Ini adalah peluang besar buat China. Dia dapat menilai prestasi senjata India dan Pakistan. Dia dapat pantau strategi pertempuran. Jika India guna sistem canggih seperti peluru berpandu BrahMos, lagi banyak data boleh dikumpul. China juga boleh buat risikan dari Lautan Hindi. China ada menghantar kapal penyelidikan, kapal nelayan militer laut. Kenapa China buat macam ni? Ada yang syak kapal-kapal ini sebenarnya alat risikan. Hubungan China-Pakistan buat China ada akses straight ataupun secara langsung ke data pertempuran. Poin lain adalah India sebenarnya tak gentar. Pegawai India kata hubungan China-Pakistan bukan ancaman besar kepada India. India mengutamakan diplomasi untuk kestabilan. Dalam konflik ini, China bijak mengambil peluang untuk kukuhkan risikan strategik terhadap India. Dengan teknologi canggih dan hubungan rapat dengan Pakistan, China terus memerhati setiap pergerakan. Kita jangan lupa, bila dua kuasa besar bertembung, kuasa ketiga akan ambil peluang.